Selain daripada tu, makanan-makanan ini tinggi dengan serat untuk memastikan makanan sentiasa bergerak melalui saluran pencernaan dengan lebih senang. Kembali lagi bersama kami. Ada berapa soalan lagi ni Puan? Ada ni last ni orang tanya. Ada beberapa tips bagi individu yang mengambil Yakult dalam diet mereka. Pertama sekali, ambil makanan yang kaya dengan serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanan-makanan ini mempunyai prebiotik yang merupakan makanan kepada bakteria baik untuk pertumbuhan mereka dalam usus. Contohnya macam bawang putih. Lepas tu, prebiotik juga boleh menyokong probiotik berfungsi secara efektif untuk meningkatkan dan menjaga kesihatan usus. Selain daripada tu, makanan-makanan ini tinggi dengan serat untuk memastikan makanan sentiasa bergerak melalui saluran pencernaan dengan lebih senang. Tips lain adalah minum air yang mencukupi, iaitu 8 gelas sehari. Ini kerana hidrasi penting dalam membantu pencernaan makanan dan mengelakkan masalah sembelit. Selain pada tu, kurangkan makanan bergoreng kerana makanan berminyak sukar untuk dihadam. Jadi, pilih cara masakan yang lebih sihat seperti mengukus, bakar dan memanggang ataupun memilih makanan sihat untuk snacking seperti buah-buahan atau kacang bagi mengurangkan rasa mengidam makanan-makanan yang berminyak ni. Wow, banyaknya saya belajar hari ni. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Sama-sama. Adik ni siapa? Ni adik saya, Aslay. Bawa geng pula ya? Saya 55% kurang manis. Untuk siapa-siapa yang nak tahu tentang saya, sila like video ni. Bagi kami semangat buat video baru. Bye.